Supaya kita dalam syarikat, dalam kursi, kerja kursi dah. Sama-sama ada hak bukan? Tiba-tiba kursi antara hak belak nyeduk kerik. Kursi ni tak tahu. Tu salah besar. Sampai waris pada hadis kata ana salisus syarikan, hadis kursi. Allah Ta'ala kata aku yang ketiga daripada dua orang yang bersyarikat, yang berkursi. Zaid dengan Umar turun modal berkursi, kerja dua tu syarikat. Allah Ta'ala kata aku yang ketiga. Nak rakyat kata mulianya orang kerja syarikat. Sahabat sangat digalakkan kerja dalam bentuk berkongsi. Tapi syarat kena adil, jangan dikhianat. Siapa datang pada hadis kata akulah, dia kata aku salisus syarikai. Aku yang ketiga daripada dua yang berkongsi. Salah tak ada mau kongsi dua, aku seorang. Terkecap pasal bahasa dulu dah. Aku seorang. Aduh, tapi dia kait ana. Aku yang tiga, malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Selama tidak khianat oleh seorang kursi akan kursi lain. Selama betul benar kerja dua kursi ni, betul sungguh dua kursi ni. Selama tidak khianat. Kalau khianat, aku keluar daripada kursi. Aku cabut diri. Tu nak ayat apa tu? Beruntungnya orang kerja syarikat ni. Apa tu? Kerana lahirnya satu nampak. Lepas tu dia ada syarikat berjaya, boleh panggil pula anak buah jadi koli, jadi apa tu, utuhnya anak pula tu. Tapi selama tak khianat, dah khianat aku cabut. Mana tak berkat lah kerja syarikat lagu tu. Kan? Banyak ayat dalam syarikat akan pecah kursi kerana timbul pengkhianat.